Apa perbezaan Aveta Vanguard dengan Nova 250? Sejam Eva share. Daripada segi design Nova 250 ni, untuk motor ni dia maxi scooter lah. Okay, design dia maxi scooter. Alright, dia nampak clean, dia nampak sporty, dia nampak compact. Memang sesuai lah untuk casual user. Untuk design Aveta Vanguard ni pula, okay, dia maxi scooter tapi dia lebih adventure touring lah kan. Sebab kalau korang tengok daripada segi design dia, memang nampak sporty habis. Okay, so kalau untuk korang yang suka bawa jalan ekstrim, korang boleh ambil untuk Aveta Vanguard ni. Daripada segi spek dia pula, kedua-dua ni sama saja 250cc, tapi untuk horsepower Nova 250 ni didatangkan dengan 25 horsepower, 23 Nm torque. Tapi untuk Aveta Vanguard ni pula didatangkan dengan 24 horsepower dan 22 Nm of torque. Untuk top speed dia pula, kedua-duanya lebih kurang saja. Okay, alright, boleh pergi hingga 130 ke 140. Untuk bahagian feature dia pula, kedua-dua ni didatangkan dengan ABS 2 channel dan juga TCS. Untuk bahagian meter dia, kedua-dua ni menggunakan 7 inci TFT panel yang berkala. So, dekat meter ni, korang boleh monitor untuk dashcam, boleh tengok maps, boleh cek TPMS, okay, boleh tukar juga themes dan juga boleh juga on-off ABS dan juga TCS. Tapi kalau untuk Nova ni pula, okay, untuk themes korang tak boleh tukar dan juga untuk ABS saja korang boleh off, okay. Yang lain tu semua samalah. So, kalau korang berminat dengan kedua-dua motor ni, jangan lupa untuk terus tekan apply now dekat bio saya dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.